Okay, ini Myvi Myvi 1.3 model lama tahun 2006. Kita nak buka alternator. Okay, saya first time buka alternator ni. Alternator dah terbuka dah. Dah ada dah, tengok. Okay, dalam YouTube banyak yang ajar keluarkan ikut sini. Keluarkan ikut sini tanpa buka draft shaft ni. Kita tengok sini macam dia scam tau. Sebab kalau saya cuba kat sini tak jadi. Kalau buka puli ni pun, ini puli pun tak lepas. Kalau buka puli atas ni pun, dia ada satu lagi puli ni pun tak lepas. Satu lagi ada macam pemegang untuk kita tegangkan timing belt ni. Dalam YouTube kebanyakan orang tak tunjuk adakah dia buka ataupun tidak ni benda ni. Kebanyakan tunjuk mudah keluar dia. Okey. Dan ada satu lagi YouTube dia tunjuk keluarkan ikut belakang. Keluarkan ikut belakang ni. Saya pun cuba lah cara macam ni, pun tak dapat. Tak lepas. Ada kata saya paksa buat, mungkin akan cedera tau. Paip-paip kecil ni akan cedera. Jadi tak logik tu. Macam mana dia keluarkan melalui lubang ni. Dia kata dia tolak-tolak. Dia nak tolak ni bukan senang tau. Nak tolak 1 inci di sini, kena baring kat bawah. Dia tak ajar. Dia tak ajar macam mana adakah dia baring kat bawah ataupun daripada atas dia tolak. Dia tak cakap lah. Jadi saya cuba cara ni banyak kali pun tak lepas dia. Kat sini dia tak lepas. Dia daripada atas tak lepas dia. Sini pun tak lepas. Jadi kalau tengok daripada bawah lagi tak nampak. Seperti dia kata kena buka starter. Kabel starter belakang tu susah tu nak buka. Bukan senang. Sebab kita kena raba dengan tangan. Tak nampak. Starter tu nampak tapi raba kena dengan tangan. Kalau tengok daripada bawah, tengok daripada bawah. Okey, saya kat bawah kereta enjin ni sempit tau. Pun tak nampak tau starter tu. Nampak pun sipi-sipi lah. Saya tak tahu awak nampak tak nampak. Saya kat sini nampak. Saya tunjuk. Dia nak buka plug ni bukan senang tau. Sebab dia fit. Tambah yang first time nak buka starter ni. Starter ni kalau buka, awak nak kena lalu ni. Awak nak kena lalu ni alternator. Ni alternator dah terbuka dah saya buat. Dah terbuka nak lalu daripada sini ke sini ni pun dah susah tau. Daripada sini ke sini. Saya tunjuk satu jari dua jari sejengkal lah. Sejengkal susah nak masuk. Jadi dia cakap macam mana dia buka dah. Sepatutnya pemain yang buat ni, pemain yang tunjuk cara buat ni tu sepatutnya kena lebih detail lagi. Macam mana dia buat. Dia tolak. Bukan setakat cakap jadi nak repair kereta ni ada perkara-perkara yang detail yang tidak ditunjuk dalam YouTube. Sekarang ni saya pun dah buka. Satu lagi masalah. Okey, alternator ni. Anda kata awak dah pasang semua ni. Awak dah pasang semua. Ini susunan tali bit ni sebenarnya dia berselerak dalam tu. Ni pun dia tak tunjuk. Dalam YouTube lain dia tak tunjuk cara nak pasang balik ni bit ni. Kemungkinan dia ada skill dia tau. Macam mana nak buka macam mana nak pasang. Kalau awak tengok timing bit dia ni, memang dia susah nak cakap. Dia bersangkut-sangkut. Saya harap saya jumpalah kalau ada orang ajar cara pasang timing bit dekat sebab saya dah buka semua dah ni. Jadi nak tak nak, saya rasa saya terpaksa buka ni. Buka lawak buka ni memang banyak kerja. Memang banyak kerja dan kos akan jadi tinggi. Sebab ni tak ada ruang. Ni saya cakap tadi tali belt ni. Ni tali belt ni sepatutnya dia ada cara dia sambung pasang balik ni. Dia dalam YouTube dia tak ajar. YouTube yang orang yang ajar cara buka alternator ni dia tak ajar macam mana nak ikat balik sebab ni dia ada cara dia. Dia ada cara nak gantung balik. Kalau tengok ni nampak macam senang tapi tak senang sebenarnya. Ni sangkut sini. Untuk kereta saya ni dia sangkut ni. Kat atas ni pun dia sangkut. Ni. Ruangan kecil ni nak lepas memang tak boleh. Terlalu kecil. Tak logik. Saya dah buat saya dah
Saya dah 3 jam kat depan ni fikir cara buka. Sebab saya nak elak daripada buka shaft ni, saya nak elak. Kalau buka shaft ni insya-Allah boleh keluar alternator, tapi nak elak lah, mungkin ada skill lah ya. Mungkin ada skill yang cara buka. Skill yang tidak diajar dalam YouTube. Okey, terima kasih. Itu saja saya nak cakap.